Hampa suka makan tak benda nori ni? Hampa tahu tak? Ni dia benda hitam yang melekit, nampak macam minyak hitam ni. Mungkin adalah makanan favourite hampa duk makan. Biar betul. Ya, inilah rumpai laut, bahan asas untuk nak jadi nori pembalut sushi tu. Nori pembalut sushi diperbuat daripada rumpai laut yang lepas ternak guna jaring khas. Bila dah sampai masa cukup matang, lepas tu ambil lah rumpai laut tu. Lepas tu lepas cuci berkali-kali untuk buang pasiak dan kotoran sebelum bagi hancur jadi paste halus. Paste tu lepas tak pula atas acuan bagi nipis. Lepas tu lepas jemuk bagi kering sampai jadi helaian tipis gelap yang rangup dan rapuh untuk dimakan. Lepas tu last sekali lepas kerak dah bungkus ikut grade. Dan itulah nori rumpai laut yang dijual seluruh dunia. Macam mana? Hampa suka makan tak benda nori ni? Haha, sila komen.